Hari ini kita akan dapat tengok perlawanan antarabangsa Malaysia bertemu Myanmar. Setelah sekian lama Malaysia tak ada perlawanan. Orang main friendly, dia tak main. Tapi kali ini kita dapat tengok sepenuh FFF Hyundai kot. Perlawanan akan berlangsung di Stadium Myanmar. Untuk statistik perlawanan, kemenangan berpihak semua sama rata. 7 perlawanan dimenangi oleh Malaysia, 7 perlawanan dimenangi oleh Myanmar. Dan 5 perlawanan adalah seri. Yang paling best, kita akan tengok first debut Wan Kuzeng mewakili Malaysia setelah sekian lama. Umur dia sekarang 27 tahun. Dan kita boleh tengok apa yang dia belajar dekat mereka. Untuk prediction aku esok, kalau Malaysia dapat gol awal, kemungkinan Malaysia boleh menang. Aku target 2-1. Korang rasa Malaysia menang berapa esok? Cuba korang komen kat bawah.